Saya tak boleh tahan lah nak iron. Sekurang-kurangnya saya boleh buat sambil tengok TV. Hai Claudia. Hai Martin. Claudia, awak ni memang selalu rajin. Awak tak nak rehat sikit ke? Yelah, rumah ni takkan bersih sendiri. Claudia, saya ada cadangan. Apa kata kita pergi tengok movie hari ni? Ada movie romantik komedi baru. Kita siap-siap, lepas tu kita keluar malam ni. Nak tak? Bagus idea awak. Hebatlah. Tapi siapa nak jaga budak-budak tu? Babysitter ke? Hari tu teruk jadi. Dia memang teruk. Mungkin kita perlu babysitter lain. Emma, kenapa patung awak pukul awak? Apa? Patung awak ni ganas lah. Yulia, janganlah pukul saya dengan patung tu. Bukan abang lah, patung tu yang buat. Betul lah, Emma. Patung ni yang buat. Tak baiklah patung awak ni. Awak ni tak baiklah. Yulan, awak tak baiklah. Nak tak saya langgar awak dengan pram? Lepas tu cakap pram tu yang langgar awak. Mana boleh macam tu? Yulan, Emma, Hana, turun bawah jap. Mama panggil kita lah. Kita kena turun. Kita orang dah turun ni. Ada apa? Anak-anak, hari ni Mama dengan Papa nak pergi tengok movie. Korang tak boleh duduk rumah sendiri. Ada babysitter yang datang nanti. Tidak, tak nak. Janganlah si Helda Gad tu lagi. Tidak. Tak naklah Mama, Papa. Tak boleh jadi ni. Nanti dia tutup electricity lagi. Lepas tu kita orang kena duduk dalam gelap. Tolonglah jangan. Alamak, asal patung ni ada kat sini? Saya rasa dia tak nak lepaskan saya lah. Tak adalah, bukan Hildegard. Memang teruk dengan dia hari tu. Kali ni ada orang baru. Mesti korang suka dia nanti. Kali ni kita orang keluar tak lama pun. Mungkin 2-3 jam je. Lepas movie tu habis, kita orang balik rumah. Korang janganlah risau. Tapi saya tak nak Mama dengan Papa keluar. Saya tak nak ada makcik datang jaga kita orang. Okey anak-anak, kita orang dah siap. Babysitter tu akan datang tak lama lagi. Dia patut dah sampai lah. Yelah, mana dia? Hana, saya tak sabar nak tengok siapa yang datang. Harap-harap tak teruk macam hari tu. Betul lah, teruk lah kalau macam tu. Ada orang tekan loceng. Martin, tolong buka pintu. Mungkin babysitter tu. Okey kanak-kanak, ni Lena. Dia dah selalu jaga budak-budak. Dia dah banyak pengalaman jaga budak. Hai, saya Lena. Saya dah kenal korang. Hana, Yulian dengan Emma. Mama korang dah cerita. Okey, tidak. Berapa umur dia ni? Mama, dia lagi muda dari saya lah. Macam mana dia nak jaga kita orang? Saya kenal awak lah. Awak senior kat sekolah saya kan? Baguslah, dia muda dan budak-budak lagi. Bolehlah kita main dengan dia. Betul Hana, kita memang satu sekolah. Saya pun pernah nampak awak kat sekolah. Claudia, kita dah kena pergi ni. Betul tu, nanti terlepas movie tu pula. Kalau ada apa-apa, Lena, awak boleh call kita orang dengan telefon ni. Nombor kita dah save kat dalam. Baguslah, saya rasa semua akan okey. Saya rasa kita orang akan seronok nanti. Aunty percayakan awak. Awak memang bagus. Have fun semua. Okey anak-anak, kita orang pergi dulu. Mama, Papa tak patut keluar lah. Emma, kenapa dengan awak ni? Emma, janganlah sedih. Mama, Papa awak akan datang balik dalam berapa jam. Sambil tu, kita boleh main macam-macam. Awak ingat Emma akan dengar cakap awak ke? Dia tak dengar cakap saya pun. Takkanlah dia nak ikut cakap awak. Mak, Papa akan balik tak lama lagi. Sambil tu kita boleh main dulu. Tengok Yulan, saya rasa dia pandai dengan budak-budak lah. Saya rasa tak lah. Ya, saya suka patung. Saya ada istana patung kat atas. Saya selalu main tu. Nak tak kita main sama-sama? Dah agak. 3 budak perempuan main patung je. Saya tak ada mood lah. Saya nak masuk bilik saya. Apa Yulian buat kat bilik dia? Tak tahulah. Dia memang tak nak main patung dengan kita orang. Mama, Papa, anak pun dia tak nak main. Mungkin saya patut pergi tengok dia. Korang mainlah dulu. Boring lah main patung. Asyik main bersama je. Baik saya main skateboard. Hai Yulian. Apa awak buat kat sini? Asal awak dekat bilik saya ni? Awak tak boleh masuk bilik saya lah. Sorry, saya nak tengok awak tengah buat apa je. Saya ingat kalau awak tak nak main patung, mungkin awak nak main benda lain. Jadi, saya patut main dengan awak ke? Tak nak lah. Apa patut saya main dengan awak? Awak ada skateboard yang hebat. Mungkin saya pun boleh main dengan awak. Apa? Awak boleh main skateboard? Saya nak tengok lah. Tunjuk saya. Saya dah lama tak main, tapi saya pandailah juga main. Kalau betul awak boleh stay atas skateboard, saya akan gigit jari saya. Wow. Taklah susah sangat. Tak teruk sangat. Saya tak sangka langsung. Not bad lah awak ni. So, sekarang awak dah respect saya. Nak tak kita turun tengok kartun pula? Apa? Hebat sangat tu. Mestilah nak. Hai korang.
Saya dengan Yulan nak turun bawah tengok kartun. Korang nak ikut tak? Korang nampak tak babysitter tu kat mana? Ada orang tekan loceng lah. Korang tengoklah TV, saya akan tengok siapa datang. Pelik lah, sebenarnya kita mana boleh buka pintu kalau mama dan papa tak ada kat rumah. Kalau mama dan papa dah balik, diorang boleh guna kunci. Hai korang, surprise! Saya order untuk korang. Wow, pizza! Sebenarnya, Lena, saya ingat babysitter yang sama umur dengan kita orang tak seronok. Tapi awak ni memang hebat lah.